Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ustaz, berkenaan hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah yang masyhur ya. Di dalam hadis tu ada di mention di mana siapakah yang yang dibebaskan dari neraka di dalam hadis ni. Siapa specifically sebenarnya yang Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Apa yang saudara Remy sebut tadi berkaitan dengan, sebenarnya memang ada satu hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu tentang antara kelebihan Ramadan ialah Allah buka pintu-pintu syurga sehingga tiada yang tertutup. Allah tutup pintu-pintu neraka sehingga tiada yang terbuka. Dan di dalam Ramadan Allah Subhanahu wa taala membebaskan pada setiap malam Ramadan hamba-hambanya daripada api neraka. So hadis ni memang hadis yang sahih. Persoalannya ialah siapa? Sebelum daripada siapa tu, sebenarnya ada satu hadis yang tapi dia dhaif lah, yang menyatakan pada setiap malam dibebaskan 60,000 orang daripada neraka. Tapi hadis tu dhaif. Hadis tu dhaif. Riwayat Imam Al-Baihaqi, tapi dia dhaif. Yang sahihnya ialah pada setiap malam adanya yang dibebaskan daripada api neraka. Berapa banyak kita tak tahu. Cuma soalannya siapa? Persoalannya siapa? Dalam hadis ni tidak ada satu spesifik siapa secara individu. Tapi kita faham bahawa ia ada kaitannya dengan ibadah di dalam Ramadan. Bila Allah Subhanahu wa taala buka pintu syurga, sehingga ada dalam hadis itu disebut ya baghiyal khair aqbil, wahai orang-orang yang nak melakukan kebaikan, bersungguhlah, majulah. Wa ya baghiyal syarri aqsir, wahai orang-orang yang nak melakukan kejahatan, halanglah dirimu. Ya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menawarkan keampunan. Allah Ta'ala menawarkan ganjaran yang banyak. Sebab tu Nabi SAW kata, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, mengharapkan pahala, diampunkan dosa-dosanya. So berdasarkan hadis-hadis yang ada ni, kita tahu bahawa orang yang dibebaskan daripada api neraka ialah orang yang menjalani ibadah Ramadan dengan sempurna. Mana dia puasa, dengan puasanya itu terhapusnya dosa-dosa dia, lalu dia dibebaskan daripada api neraka. Orang yang qiyamul lail, dalam doanya itu maka dia minta keampunan daripada Allah. Orang yang solat 5 waktu, diampunkan dosa-dosanya, dikafarah dosa. Orang yang istighfar dalam waktu sahur, istighfar waktu berbuka. Orang yang berdoa minta syurga, minta keselamatan daripada api neraka dengan Allah waktu dia berdoa, sewaktu dia nak berbuka atau dalam solatnya. Secara umumnya, mana-mana orang yang menjalani ibadat Ramadan dengan baik, seandainya sebelum Ramadan dia memiliki dosa-dosa yang banyak, maka dia akan diampunkan dosa-dosanya oleh Allah dan dia menjadi orang yang dibebaskan daripada api neraka. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW kata, Ramadan ila Ramadan kafaratul lima bainahum. Dari Ramadan ke Ramadan yang seterusnya adalah penghapus dosa di antara keduanya. Maka itulah orang yang menjalani Ramadan dengan sebaiknya, maka insya-Allah dialah yang mendapat pembebasan daripada api neraka. Wallahu taala alam.